kita akan meneruskan agenda yang mana kita akan menyentuh mengenai kesedaran betapa pentingnya untuk kita balik kampung dan mengundi. Kita bukan nak bercakap mengenai mana-mana parti politik, kita bukan nak bercakap mengenai isu-isu sensitif, tapi kita hanya nak membangkitkan kesedaran kepada mahasiswa bahawa mengundi itu penting. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita tak nak jadi rakyat Malaysia yang hanya tahu makan, tidur, pergi kampus, pergi kuliah, buat assignment. Bukan itu yang kita mahukan, tapi kita mahu jadi mahasiswa yang celik kepada politik. Kita perlu pilih pemimpin yang jujur. Pemimpin yang jujur ini bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita nilai. Akan tetapi kita boleh nilai melalui akhlaknya. Akhlaknya mestilah berteraskan kepada iman, Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang kita mahukan. Kita tak nak pilih pemimpin yang tidak jujur, yang mana ia akan mengakibatkan kerosakan yang teruk kepada negara kita Malaysia. Perkara yang paling penting, perkara yang pokok ialah kita mestilah menjadi memilih pemimpin yang tahu macam mana nak mentadbir dan menguruskan negara kita mengikut Al-Quran dan Sunnah. Bila mana mereka yang sudah saya menyeru untuk pulang ke kampung bila-bila masa, pada tarikh pilihan raya umum yang tidak diketahui, maka bila mana kita hendak melakukan pengundian, kita perlu melakukan pilihan yang bijak dengan melihat kepada akal-akal kita, melihat pada hati-hati kita. Imam Hasan Al-Banna ada menyatakan, memberi pengundian adalah satu penyaksian. Kita akan ditanya siapakah yang kita undi. Kita akan ditanya calon manakah yang kita akan pilih. Dan kita akan disoal, kenapa kita memilih calon-calon demikian. Dan ketika kita silap memilih, ketika itu bersedialah kita. Kerana kita memberikan dia kuasa untuk pemimpin itu melakukan kerosakan, untuk pemimpin itu tidak melakukan keadilan, maka mengundilah dengan menggunakan hati dan akal-akal kita. Dan telah Allah kurniakan tahu bila benda masa tarikh boleh diumumkan, dan ketika itu bersedialah dengan mental, bersedialah dengan fizikal, bersedialah dengan kewangan untuk kita pulang ke kampung halaman sama ada dekat ataupun jauh. Jadi saya menyeru, bersamalah kita tunaikan kewajipan dan bersamalah kita pulang ke kampung demi memangkah seorang pemimpin. Dengan berdasarkan rekod terkini Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan jumlah dalam lingkungan pengundi muda, iaitu dalam lingkungan umur 21 hingga 39 tahun, mencatatkan rekod dalam 5.2 juta. Ini menyebabkan kita melihat pada kelompok ini, menyebabkan kita melihat perhatian kita lebih, kerana kelompok inilah akan menentukan baik buruknya pada keputusan pilihan raya umum yang ke-13. Sedarkah kita pada hari ini bahawa bila melihat pada statistik ini, 30 tahun pengundi muda yang ke bawah telah semakin meningkat. Ini sebagai penentu perubahan sosial dan politik di Malaysia menjelang PRU yang ke-13. Ini saya memetik kenyataan Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya, iaitu mengatakan bahawa kebanyakan orang Melayu tidak mendaftar sebagai politik. Kata yang saya akan ambil daripada yang berbahagia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz pada 1973 dalam buku Mahasiswa Menggugat, iaitu kita sebagai mahasiswa belajar sambil mencabar. Pengetahuan tidak terjuntai seperti buah pisang, dan bangsamu tidak termaju tanpa pemimpin yang berpengalaman, mencabar dan terpelajar. Dan sama, dan amanah yang dibertanggungjawab oleh pemimpin itu akan diperkosa dan akhir sekali akan menyebabkan janji hanya akan dikota pada pilihan raya. Daripada kata-kata Profesor Dr. Muhaya bahawa sekiranya kita tidak mengundi, orang yang tidak sepatutnya mendapat pimpinan ini akan mendapatnya. Maka apabila ini berlaku, apa tanggungjawab kita? Kita soal diri kita, kita nilai balik diri kita. Kita merupakan ejen kepada memberi kesedaran kepada seluruh anak muda, seluruh mahasiswa berkaitan dengan kepentingan untuk kita bersama-sama turun kepada PRU 13. Pertama sekali kita kena ingat, kita anak muda, mahasiswa merupakan kuasa ketiga terbesar di negara kita. Ingat, untuk kita membentuk satu kerajaan, untuk kita membentuk satu kepimpinan merupakan satu tanggungjawab yang cukup penting kepada kita semua. Di dalam Al-Quran sendiri telah mengatakan bahawa satu kewajipan kepada semua untuk kita memilih pemimpin yang mana menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kita turunlah ke bilik-bilik, ke sahabat-sahabat kita turunlah ke mana-mana rumah sekalipun, ke kampung-kampung,
tonjolkan maksud sebenar kita sebagai mahasiswa. Kami Perak sendiri dengan kerjasama kampus-kampus dan seluruh masyarakat, kita akan turun ke segenap tempat, ke segenap kampung dan juga di kuliah-kuliah sendiri kita akan turun. Kita akan pergi ke bilik-bilik, kita akan beri kesedaran kepada mahasiswa. Dengan janji kami tidak akan melakukan kekacauan. Sebagai mahasiswa, kita semua harus cakna bahawasanya memberi kesedaran adalah tugas kita. Mahasiswa hanya sekelompok kecil daripada remaja yang ada di Malaysia. Okey, mahasiswa adalah golongan yang diberi pendidikan secara khusus, apa itu mengundi, apa itu pentadbiran, apa itu perlembagaan persekutuan. Kita kena ambil peranan. Bermula daripada hari ini, kita nak tiap orang yang hadir akan memberikan penerangan pada siapa-siapa yang dia jumpa, keharusan, kewajipan dan juga hak kita untuk mengundi, memilih pemimpin. Ini yang kita katakan sebagai kita mahasiswa bertindak sebagai third force. Ini peranan kita. Harus ingat, jangan fikir kita hanya datang, ambil ilmu, simpan dalam kepala tapi tidak dikongsi. Ambil ilmu, balik, ajar. InsyaAllah kita akan turun, kita akan memberi pendedahan bukan hanya kepada mahasiswa UPSI tapi masyarakat seluruh Malaysia. Sedia atau tidak? Benda ni kita akan sebar kepada seluruh negara. Yang mana kita nak terangkan, kita nak jelaskan kepada negara, mahasiswa UPSI menyokong dan juga menggalakkan seluruh rakyat Malaysia untuk turun mengundi. Jangan tidur di rumah.